Hilang pula dah. Oi. Malaysia offers a rich tapestry of tourism segments, culture, vibrant festivals, living traditions, and UNESCO World Heritage. Kalau tahu tadi lepak tepi laut tu kan, nampak lagi cantik. Ini yang 1000 drone tu. Dekat mana? Dekat sini. As the night sky lights up, we invite you on a journey through the heart and soul of Malaysia, a land where culture, heritage, and flavor come together in perfect harmony. Terbaik lu balik dia. Engkau ah. Pandai dia skill dia drone ni. A symbol of grace and tradition takes back the world. Malaysia's iconic kind for centuries. Tak masuk free je, free. Nanti ada Siti Nurhaliza dengan Indonesia Umar. Siti Fairuz, Ramla Ram. Takri. Masih. Saya nak datang. Wih. Dekat Angkor. Sabtu malam. This rich cultural tapestry is further enriched by Malaysia's indigenous heritage, colonial past, and centuries of trade with nations such as India and China. Amber Cove. Cabut Amber Cove tu pindah kat lain. Sekejap lah, kita tengok daripada sungai ya, daripada laut. Kan? Daripada laut. Nampak lalu kak. Tak nampak situ. And as we move forward, we are reminded of an important truth. The future of tourism depends on sustainability. Because true progress is not measured by the number of visitors, but by the legacy we leave behind. And as we look to visit Malaysia 2026, let's shape a tourism industry that does more than attract. It sustains, inspires, and protects. Ahead of us now is the vision of tomorrow, a future where travel and sustainability walk together. Tourism is more than discovering new places. It is about protecting, preserving, and ensuring that their beauty lasts for generations to come. In Malaysia, we embrace environmentally responsible travel, from eco-lodges built in harmony with nature to community-based tourism that empowers local people to green practices that reduce our footprint. Every effort is made so that our visitors can explore while giving back. Ladies and gentlemen, with the presence of all ministers and distinguished officials gathered here for the World Tourism Conference WTC and World Tourism Day WTD, Malaysia proudly extends a heartfelt welcome to the world. We invite you to share this spirit with your friends and families, because Malaysia awaits you with open arms, warm hospitality, rich cultural diversity, and unforgettable food that will keep you coming back for more. Malaysia is ready. Selamat datang. Welcome to Malaysia. Okay,
Lah. Ada lagi ke habis dah turun ni. Apa? Drone. Bateri habis. Salam, boleh tak kalau nak jalan-jalan tengok? Boleh. Saya pun jalan-jalan ni. Saya bukan orang penting pun. Pemandangan dari mana? Dari mata saya. Pemandangan dari Angkor lah ni. Nanti Dak Siti nyanyi atas ni lah. Naik kereta ke jalan kaki? Naik motor. Jalan kaki tak, naik kereta pun tak. Saya tak ada kereta. Tak ada motor. Naik Grab je minta hantar. Ni dekat Angkor. Dah habis dah. Hari Sabtu kalau saja jalan-jalan boleh. Tak ada orang marah awak punya kaki. Awak punya kaki siapa nak marah? Kalau ada orang marah bagi tahu saya marahkan dia balik. Event apa? Masuk tak payah bayar. Event tahun melawat apa ya? Dah lupa saya nak melawat apa. Kereta boleh masuk tak boleh. Tak ada parking. Peserta je dah berapa banyak parking. Tu dah atak penyanyi-penyanyi tu. Sabtu. Tak naik bas sediakan je. Hari pelancongan Malaysia ke pelancongan dunia. Ada lagi tak? Tak ada lagi, dah habis dah kan? Kena parking dulu. Jauh parking ke tak? Tak jauh. Dekat je. Tadi CM punya drone jatuh kat atas bumbung. Kemah ni. Lagi Sanur nak panggil saya. Memang dak lah. Saya nak stay dengan budak-budak ni lah. Sini tadi joget Dapin. Jatuh sebahagian ujung atas tu. Hari ni rehearsal. Esok pun rehearsal. Boleh datang. Pagi boleh datang, malam pun boleh datang. Melaka. Ada lagi tak drone tu? Tak ada, kita balik lah. Hari pun dah buka pukul 1 dah ni. Okey lah, kita balik lah Kak Ina. Hai, apa khabar? Baik. Jangan lupa datang esok WTD kita. Esok? Dekat hari Sabtu. Sabtu Besok pun boleh datang juga masa kita ada panggilan. Ni Panglima Awang. Panglima Awang lagi. Masuk free kan? Ya, masuk free. Okey dah. Itu bahagian promosi River Cruise. Kak Ina Ketam. Bahagian promosi. Dia selalu bagi saya job untuk live dengan River Cruise. Jalan kaki sampai pagi tak adalah. Sampai subuh je. Awal betul lah. Ada lagi bunga api lah pula.
Kacau betul. Orang baru nak balik lah. Ni bunga api raya tahun lepas ni kan. Belen-belen raya tahun lepas kan. Tadi tak cakap. Ini semua tak ada masuk dalam jadual. Ni sampai ke Bacang dengar ni kan. Sampai Bukit Semuko. Kalau cakap dia, saya tunggu kat tu. Dia tak cakap-cakap, main tembak je kan. Itulah Melaka namanya kan. Doyong pun dengar. Lah, saya ingat Bukit Serindik je. Diorang pandang pun dengar. Saya jangka dengar. Ya. Kat Londang pun nampak. Iyalah tu Londang. Londang jauh tau. Je tanah nun. Ada. Dah tak ada lagi kan? Tak ada. Kita ngambul lah balik lah. Jumpa lagi. Apa khabar? Sihat? Baik. Dah kenal lah. Suara kenal. Hati-hati. Jauh. Ya, silakan. Dia orang kenal suara saya katanya. Apa yang ada malam ni? Dah tak ada apa, dah habis. Sampai Masjid Tanah. Iyalah tu. Dia sampai Limbungan tu aja bunyi dentum dah habis. Di sini tuan-tuan dan puan-puan di Pelawa untuk datang. Ada esok pun boleh. Tadi Kak Ina kata esok boleh. Esok tuan-tuan boleh tengok pameran Panglima Awang tu, masuk free je. Salah satu orang Melayu yang mengelilingi dunia. Tu Panglima Awang. Itu atuk moyang Den tu. Jadi esok ada rehearsal Zapin lagi. Kat rumah nampak asap je lah, kesiannya. Yalah, bunga api raya lepas. Ada apa lagi? Lupa lah nak cakap. Nanti saya ingat, nanti saya cakap. Tuan-tuan dan perempuan di Pelawa untuk datang ke Angkor ni untuk menyemak-nyemak lagi kan, menyenak-nyenak. Tak apa, diramai-ramai kan. Malam esok ada lagi drone tu. Drone tu ada, bunga api pun ada. Dia training kan. Ni pokok kurma dah, kurma. Penat lah bercakap. Wish, mana ni? Jam tak? Sinun tak jam lah. Tengok lengang je. Orang Melaka ni, dia faham no. Kalau ada event macam ni, dia takkan nak keluar dia untuk mengelak jam. Dia bagi jalan selesa je. Itulah bagusnya orang Melaka ni tau. Dijangka sesak tak nanti? Tak. Sebab macam mana nak sesak? Dah lama tak masuk Eco. Macam mana nak sesak? Kereta semua tak boleh masuk. Nak sesak macam mana? Dia sediakan parking tempat-tempat yang disedia tu. Naiklah kereta, naik bas. Dah tutup. Tadi lagi kena turun balik. Ya. Turun ni. Pergi kedai Eco. Kedai Eco tu kedai saka tau. Lama tak pergi, elok jangan pergi. Kalau Eco tu kedai saka, niat rumah beli satu, nanti bawa 11. Saya ingat bulan ni dah 2-3 kali dia letup bunga api Bandar Iley kan. Baru beberapa hari lepas tu perasmian Tower Telekom tu kan, bunga api lagi. PBSM dengan apa? Zeus Kopi. Alang-alang kan kita isap ukur dulu. Kuat pula angin. Jauh? Tak adalah jauh. Belandi lah ketiak. Kucing ni rajin betul tapping. Dah lah kucing dah 100-240k dah.
Biasa kucing ni dia tak dengar cakap ni. Daripada tadi tapping. Dia seorang je yang tapping. Terima kasih. Moga Allah muliakan dirimu serta keluargamu.